Aduh, Aika buat hal lagi lah nampaknya. Jenama daripada Cherry ni memang terkenal dengan reka bentuk yang cukup menarik, retro tapi moden lah. Hari tu dia dah launching Aika 03 Born to Play. Kali ni nampaknya satu lagi version Born to Play Aika V23. Yang ni aku rasa lebih stylo lagi. Memang aku geram tengok dia. Stylo and sangat-sangat retro. And kali ni dia datang dengan tawaran all-wheel drive dan juga tawaran rear-wheel drive. Harga bermula daripada 145 katanya. Tapi selalunya biasalah. Cherry bila letak harga anggaran 145, selalunya akan lebih rendah sikit lah daripada ni. Jelas lah design kereta ni dia ambil inspirasi daripada Willys Jeep yang original. Dan dimodernkan, dibagikan lebih chunky, diberikan lebih stylo. Dengan ciri-ciri moden lah. Of course lampu sekarang semua full LED. Dengan all this beautiful orange styling. Rim besar ni. And this whole thing memang aku rasa sangat-sangat sesuai untuk urban cowboys ataupun mereka-mereka yang nakkan sesuatu yang bergaya lasak tapi guna kebanyakan masa di dalam bandar. Tapi yang bestnya kereta ni datang dengan option two-wheel drive dengan all-wheel drive. Variant two-wheel drive kereta ni datang dengan motor belakang 136 PS dan 180 Nm torque. Bateri dia lithium ion 59.9 kWh LFP kali ni Dan untuk yang all-wheel drive ataupun dipanggil I-wheel drive, which I suppose means intelligent wheel drive, yang ini tambah sikit kuasa, 211 PS dan 292 Nm torque. Ini memang berkuasa lah. Yang ini datang dengan bateri nickel manganese cobalt ataupun ternary bateri yang berkapasiti tinggi, 81.8 kWh. Yang two-wheel drive tu boleh pergi sampai 401 km, manakala yang besar tadi tu, yang all-wheel drive, boleh pergi sampai 501 km. So dia pelik sikit lah. Lagi power, lagi jauh boleh pergi sebab bateri yang digunakan adalah berbeza. Two-wheel drive tadi boleh membacut ke 100 km sejam dalam 11 saat. Tapi yang I-wheel drive boleh membacut dalam tempoh 7.5 saat. Dua-dua dihadkan ke 140 km sejam. Aika ni memang suka sangat gunakan ciri-ciri macam yang nampak macam dululah. Dulu kita kata ini nampak macam tempat tayar kan. 03 pun ada, yang 23 ni pun ada. Dan kedua-dua ni sebenarnya adalah tempat simpan barang. They look very very cool and I just don't know. I mean, it's just something so simple, but they've made it their own and they've made it work very very well. Kalau kita tengok belakang ni kan, nak kata G-Wagon pun ada, nak kata Land Rover pun ada, nak kata SUV modern pun ada. Macam-macam elemen yang diorang gunakan. Tapi tak nampak macam rojak. I don't know how they've done it. Macam-macam elemen dia gunakan tapi tak nampak macam rojak. It's very coherent. So kalau you tengok dia punya tempat buka pintu ni, dia bertutup. Tapi ada cara yang agak simple. Yang di mana you can still maintain good airflow. And still it's a mechanical latch. Tak adalah kita takut bila bateri bateri habis tak boleh buka pintu kan. Dan I also like the fact that kat belakang ni kalau you tengok, dia biarkan C-pillar ni besar seketul macam ni. Very unique, nampak very old school, nampak macam sangat-sangat rugged. I really like it. But I don't know whether this affects you punya rear view ataupun tidaklah sebab ni blocking kat sini kan. Dia ambil the utility concept and they are really owning it lah. Kalau you tengok dekat sini dia sengaja bagi nampak very utilitarian dengan all this lekuk-lekuk dan lubang-lubang ni. But somehow it also makes the car look very stylish. This is a really nice trick that they've done. And look at all this black, shiny black stuff. It usually doesn't work with most of the designs, but somehow Aika berjaya menghasilkan satu reka bentuk yang tak kitsch, tak apa orang kata, tak menjolok mata. So kalau kita tengok dia punya boot ni taklah besar sangat, tapi aku boleh maafkan lah sebab dia ada letak ruang kat bawah ni dan ruang ni agak besar juga, dia boleh bubuh ruang tambahan. Dan dekat belakang ni kalau you tengok, dia ada letak pouch dekat sebelah sini dan juga ada tempat gantung lah. It's not a very big boot and but it's something I will forgive for this car. I will forgive a lot of things for this car because it's so cute. So kotak kat luar tadi kalau kau nak access, inilah dia tempatnya. Dan dekat dalam ni nampaknya macam ada dia punya safety triangle and ada small pouch lah, small place to keep something hidden. Kalau you nak sorok benda-benda boleh kat situ. And there's another small pouch kat sini. Not so big, but still, they make an effort lah to get additional space for you.
Dia orang ni memang sengaja nak buat pelik ke apa aku tak tahu lah, tapi orang selalu letak NFC dekat side mirror, dia letak NFC kat tepi body macam ni ha. Crazy. Kalau kita tengok kereta ni, dia punya charger berada di sebelah kanan belakang. That's a very neat place to be. And di interior pun ada chunky, macho kind of off-road look yang retro minimalist. It's a really nice balance that they have struck. You tengok dekat pintu ni pun quite simple, tapi semua benda chunky dan guna net tu semua pergi nampak dia macam satu kenderaan yang rugged lah. And switch dekat atas ni also I think a copy from mungkin some other brand punya style, but they still make it work and it looks like it's their own. So the iCar brand ni sebenarnya memang salah satu brand yang purely fokus kepada lifestyle lah pada aku. Dan they've come up with really interesting products, and I'm hoping that they will come up with even more interesting products. And so far harga yang diorang tawarkan adalah cukup menarik sekali. This seems to be slightly more premium pricing daripada iCar 03 kalau kita tengok harga anggaran ni RM145,000. But what you are getting is something that is really different daripada apa yang you boleh dapat di tempat lain. And the cabin is also quite practical. There's enough space. Sebab kereta ni agak besar, dia punya wheelbase dia adalah 2765mm, tak silap saya. And so that makes it a very roomy cabin despite dia punya size. Dia think about slightly more than 4.1 meters. Sebab you tengok dia punya ganda tu memang dia tolak habis lah. There's hardly any overhang front or rear, which also means that this car boleh ragah lah. Bukit takat mana curam pun mesti boleh ragah. Sebab there's hardly any overhang nak bagi bumper dagu belakang, dagu depan ataupun bumper belakang sangkut. Inilah apa yang berlaku bila you bagi designer you run wild lah. Bagi dia orang buatlah apa yang kau nak buat, come up with something really interesting. They come up with something that is so wild and yet somehow I think so attractive. Aku punya undi untuk salah satulah, kalau kau tanya aku top 5 car paling interesting yang keluar tahun ni, I would give it to this one. And that is saying something for a brand new model ataupun a brand new brand. Alright, korang tolong cerita kat aku sikit, apakah ciri iCar V23 ni yang paling korang berkenan dan harga apa yang paling sesuai dengan korang? Dan korang pilih yang mana? Bateri LFP ataupun bateri ternary? Sebab tu pun ada isu juga. Kalau kau suka, tekan butang like. Yang mana member tengah cari idea untuk beli SUV, kongsi video ni dengan dia orang. Yang mana belum melanggan, tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita mana video terbaru. Pemandu Malaysia, Pandai Berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.